Okey geng. Ni saya dah siap prepare barang customer ni dari Sabah. Okey ni barang dia ya. Terima kasih bang orang Sabah support kita. Okey jom kita unboxing satu persatu. Yang ni macam biasalah Quad SP. Gajah punya ibu color punya. Dia model tinggi lah, kita ada pernah jual Maxxon. Okey yang kedua DC to DC converter punya. Function dia untuk bagi protect kita punya ibu current Quad SP lah. Dia lebih selamat lah, sebagai langkah berjaga-jaga supaya board dia tak rosak lah. Okey, barang yang ketiga macam biasalah guys, kalau setiap pembelian dapat percuma FOC satu lah untuk signboard ni. Macam ni bentuk dia. Okey, yang ketiga Heavy Duty GI. Heavy Duty punya dia tahan sikit lah berbanding aluminium joint biasa punya. Dia untuk sesuai untuk yang benda-benda lasak, gajah apa masuk, okey lah untuk gegaran tali. Okey, yang ketiga controller Maxxon. Yang ni 20A, yang ni 30A. Yang ni 30A model lama tapi customer nak beli kita, so kita prepare lah barang dia. Ini yang latest punya. Yang paling latest 10A dengan 20A yang kita jual. Ini dia. Lepas tu CB Maxxon ya, 63A tupul. Dia beli kita 10 sebab sekotak ada 6, so ni 4 lah beda dia 10. Lepas tu yang ni tester Maxxon, LED punya neon. Kiranya masuk yang ni pacak ke tanah. Yang benda function ni cucuk dekat tali pagar, so dia naik bacaan dia berapa lah. Kalau bacaan dia rendah macam bawah sini, di sini maksudnya ada leaking lah, kawasan kebul-kebul pagar elektrik tu. Kalau dia high tinggi sampai ke sini, color dia punya LED dia cerah, lampu dia maksudnya pagar kebun sana tu okey lah, tak ada masalah lah. Okey, yang ni aksesori untuk cloud. Kita panggil nama dia cloud. Function sama je macam kat tali lah, macam tu lah sama dengan ni, cuma ni okey sikit lah. Okey, yang ni yang terakhir spring gate 5 meter 5 meter punya, bukan 8 meter geng, 5 meter. Rupa macam 8 meter tapi bukan 8 meter. Ni 5 meter sebab dia ada aksesori yang panjang, double hook dia.